Ramai yang ingat sunscreen ni perlu dipakai kalau you all keluar ataupun buat aktiviti di luar rumah. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya sinaran UV daripada matahari boleh tembus tingkap kita. Dia boleh tembus tingkap pejabat you, rumah, office. So sebenarnya sunscreen ni biasanya I sarankan untuk orang yang work from home ataupun kerja dekat rumah. You all boleh pakai waktu pagi. Terusnya bila you dah petang sedikit redup tu boleh je you tak repeat pakai. If you tak keluar daripada rumah lah. Tapi untuk anda yang keluar rumah, anda boleh touch up setiap 3 ke 4 jam kena pakai sunscreen sebab UV light ni adalah punca kepada terjadinya proses penuaan pada kulit kita dan juga pigmentasi, melasma, tekstur kulit yang kasar semuanya disebabkan oleh UV light daripada matahari ini. Kalau you all tak pakai sunscreen, so sebenarnya kenapa sunscreen ni kita sangat tekankan kat sini kerana kulit anda akan cepat mengalami kita panggil premature aging ataupun proses kita panggil penuaan pramatang. Tak sepatutnya anda ada kedutan tapi anda dah ada kedutan ataupun anda baru late 20s tapi dah ada pigmentasi, jeragat, melasma. So itu adalah sign of aging ataupun dah menunjukkan yang UV ni mula berikan kesan yang tak bagus pada kulit anda. Dan risiko yang paling merisaukan adalah still ada risiko kanser kulit. Sekiranya UV light ni masuk kerap. So tapi kebanyakannya kanser kulit ni lebih kepada Europe lah disebabkan oleh melanin yang sedikit. Untuk Asian skin macam kita bernasib baik sebab kita ada melanin yang memberikan warna kulit yang boleh protect juga sedikit sebanyak UV light daripada masuk dan tembus ke dalam kulit kita.